Jadi secara nasihat pribadi lah. Bagaimana pesan Nabi, jadilah seorang pemuda yang hebat. Jadi orang hebat macam-macam lah. Ada orang hebat dalam bidang tu. Yang penting kita kena niat lah. Di usia kita sebagai seorang pemuda, biar jadi orang hebat. Biar jadi orang ini. Kita dalam niaga kita sebagai siapa-siapa dia pun mengurus ke pemerintah apa. Jadi orang ingat kita masa muda. Kerana Nabi masuk peperangan dulu, Nabi pilih kadang-kadang orang muda. Jadi panglima terus peperang. Padahal sahabat-sahabat tu ramai lagi. Tapi apa? Sebab ada orang hebat. Sebab dia hebat. Maka pemuda ini, kehebatan itu jadi ketua, jadi pemimpin orang, tak syarat orang tua sebenarnya. Yang penting kehebatan. Maka jadilah orang muda yang hebat. Sama ada dalam niaga, jadi apa saja pun jadi orang hebat. Maka nak jadi hebat, niatlah. Hati itu kena bersih molek. Hati kena cegah, hati kena kuat. Kerana usia muda ni banyak bentuk. Macam-macam cubaan, macam-macam juga. Maka hari muda kita lah menunjukkan hari tua kita. Sehingga ke Nabi puji orang muda ni, Nabi sebut 7 golongan yang boleh bernaung di bawah naungi aras. Pada hari kiamat tak ada dah bayangan. Tak ada pokok, tak ada kapur kecuali aras saja ada. Apabila aras ada, matahari teduh bawah tu. Semua orang akan cari aras untuk berteduh pun. Tapi tak boleh masuk kecuali beberapa golongan. Nabi sebut 7 golongan. Antaranya pemuda. Nabi sebut pemuda. Apa tak pilih orang tua kau dah? Nabi sebut pemuda. Pemuda yang membesar dalam taat kepada Allah.